meliputi pada segala alam ini. Ini pada wujud segala alam ini. Bila wujud Allah meliputi pada segala alam ini, bolehkah kita nak kata wujud kepada segala alam ini? Tak boleh pada hakikat. Itu dia. Hingga kita lupa ke hak nu tak apalah. Bila kita lenyapkan hakikat, mari tengok zahir tak apa. Tak siapa pandai ai, pandai dok geregak apa yang apa tu. Tu apa putih-putih tu? Buih. Tu apa tu? Gelombang tu. Ombak. Oh, air luah tu laut. Tak ada panggil air dak lah. Kadang-kadang pakai panggil laut selalu. Tak ada kata air laut pada laut. Oh, ombak. Tak ada kata air ombak dak dah. Ataupun ombak air dak pakai ombak. Ini sebab tu bila kita pandaikan tempat zuhir saja, kita lenyapkan pandangan daripada Allah Taala, kita katalah, tu apa? Langit. Ni bumi. Ni kita manusia. Tu binatang, pokok, kayu, kayang, bukit, gunung, ganang. Tak apa. Tu bila kita tengok secara zuhir. Bila kita pandai cara hakiki, itu Allah, ini Allah, itu Allah. Ni tempat kata nak bunuh ni. Sekaligus dia kata nak bunuh, padahal ada. Dia tubik dengan jalan hakikat, buang tubik mudah. Buang mudah. Pakai itu Allah, ini Allah. Tak kata, ini makhluk Allah, ini langit Allah, ini kejadian Allah. Pas kita orang pandai dengar lah tolong tanggung. Tolong tanggung. Sebab tu dah tengok kita orang Islam bila terkejut. Bahkan kadang tak Islam pun tubik juga di lidah. Tengok banyak kita orang Islam latah. Dia tengok pas terkejut Allah. Tak kita bilang tu. Gigi berdepak kita nak mutu siang kita pak lekok Allah akbar. Tu biar Allah. Ada. Gak kita kata mutu tu Allah kan? Je tu biar tu dah tu. Dia berdepak Allah. Bermakna kata ini Allah. Lepas tu bila makna dia, inilah satu makhluk Allah. Inilah satu hamba Allah. Lah buat kedai gi mudah tu. Nak klik cara zahir kedai mudah. Ini Allah. Apa dia? Inilah hamba Allah. Inilah makhluk Allah. Inilah kejadian Allah. Betul selalu. Dengan syariatnya, dengan zahirnya, dengan pegangannya, ada masalah. Tapi kita Allah. Allah. Allah mana kita hukum kata hakikat ni lah Allah. Ya, pada pandangan hakikat. Murah kejadian Allah. Tak ada masalah. Pasti dia oleh orang ahli ni saat ni dia kecah hakikat. Kecah hakikat tu kita dengar tak erti tu. Siapa ada Allah di atas itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab boleh. Boleh nak naik? Boleh. Siapa ada? Tak ada. Malaikat Allah. Mana dia ni? Kita bermula teranjak lah. Nak naik apa kata hadir apa? Tentu dah mari nak naik jumpa dengan dia. Jangan dijawab lagu tu ni wasa nak semula apa weh? Apa tak naik dulu? Tak apa, semula naiklah. Tak ada siapa. Allah je ada. Tindak selagi pakai start untuk klik. Nampak ada tu? Klik goyak korang pula dah. Bekas kat dia dah. Dia tak erti dah goyak korang pula. Dia tu gila. Geger. Dia tu punah. Dia tak khabar dia punah. Punah dalam pahami dia. Nampak ada tu? Kalau kecap betul dengan hakikat, juga ada tak orang punah dah. Itu dia. Inilah panggil Masya Allah. Biar dia kata gila ke Nabi. Tak kena Nabi dengan orang gila betul kata kek. Pas kita orang tak Nabi ke. Dah itu kan. Nyecat kot say. Ni kita mengaji medan ni. Mudah-mudahan kita reti lah ni banyak lahir benar pasal ni. Lahir banyak ni dah. Akhir zaman ni lahir macam-macam. Luar biasa banyak sangat. Luar biasa banyak sangat. Ingat. Tuhan kembali balik. Maka kembalilah ia apa dia ombak buih laut tu kembali kepada air semata-mata. Kata itu seperti demikianlah seperti misalan tersebut daripada ombak buih laut itulah wujud Allah itu meliputi wujudnya itu wujud Allah tu meliputi pada segala alam ini, yakni pada pandangan hakiki wujud alam pada hakikat daripada Allah mewujudkan. Dengan itu kita panakan wujud di bawah wujud Allah. Kerana alam ini tiada mewujud yakni pada hakikat. Hanya ia jua. Hanya ia apa? Wujud Allah jua. Lepas tu kita tu berkali silap tepat berkali. Hanya ia jua kat situ. Ini hanya ia wujud Allah jua. Tu. Lepas tu barangkali begini.
Dan sekalian alam itu fana pada wujud Allah. Barangkali gitu. Tukar tepat. Kalau tidak gak paling besar. Hanya ia jua yang alam dan sekalian itu. Tak erti pak bila. Mati hidup boleh tak erti dah. Kena tunda juga berkali silat kita. Wallahu alam lah. Hanya ia jua. Situ dah. Dan sekalian alam itu fana pada wujud Allah. Nah, makna kita tak iktibar. Ada yang lain tu tak kira. Bila tak kira, hanya tempat kira ada Allah je tempat kira. Itu ibarat mereka itu dia kata fana pada wujud Allah. Habis itu dah. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Bila bagi muhitun, artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi ia bagi tiap-tiap sewaktu. Itu terjemah. Apakah murak meliputi? Tu kena semula dah lah. Kat tu dulu dah. Bermula murak dengan meliputi itu kata Syekhuna Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdul Rahman. Wallahu a'lam. Berasa ada kita. Berasa ada kita semua siap dah ke gana. Bagi orang ni, bagi orang ahlillah kan, berasa kita ada tu dia pandai syirik dah tu. Tapi dengan kait dulu khawatir ke gana. Kalau khawatir tak salah kerana Tuhan kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bila berasa kata kita tu ada. Saat ni masa telitah dah. Bila kita terkhabar, kita tolak dia. Jangan berasa kita ada. Dia orang ni dia main dalam. Jadi sebab tu kadang-kadang orang ahlillah ni kata pagi ni ku kupu kata. Hari ni ku kupu dengan Allah. Dia dah hukum atas diri dia. Bapa dia kupu kerana dia ada syirik dengan Allah. Mana syirik dengan Allah? Dia dak berasa aku ada je kira dua. Ada hak sungguh berapa? So je. Pagi dak berasa aku ada je dua ada je mana. Aku salah gini ya. Dia hukum tadi je tak hukum tahu ke. Ya orang ni ya siapa tabat dia tinggi. Tabat dia tinggi. Kalau kita tengok nampak enjin ni panah nah itu musim dalam. Tu. Habis tu dia nak bakar wayang. Kata ada guru, tak ada murabbi, kadang-kadang nak bakar wayang. Yo musim kuat. Musim kuat ke tak ada jaga kat siap. Tak bu kipas lek bawah sudah. Sampai kom tak orang buat kipas lek bawah. Panah ni. Dia kita dok main dalam yang panahnya nama terbakar. Tak lagu masuk wairah. Apa tu kena duk pandai tu dah. Ini buat ilmu ni dah. Kalau tak ada murabbi duk bela molek bela tak ada bakar ni lah. Bakar. Itu dia. Dah cukup dulu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta